Bolehkah seorang itu mandi junub, mandi wajib ketika sedang berpuasa di bulan Ramadan? Baik, dia baru kahwin. Dah. Soalan dia, boleh tak dia mandi junub pukul 7 pagi atau 6.30 pagi? Okey. Dan kan nak puasa esok. Dia bangun pukul 6.30, sudah puasa dah. Kerana puasa bermula waktu subuh. Bila subuh? Pukul 6 pagi. Faham? Bila 6 pagi masuk waktu puasa. Dia tidur lagi dalam keadaan hadas besar. Dia bangun 6.30 mandi, hukumnya boleh dan sah puasa dia. Ingat dah, hadas besar ada dua. Satu, merosakkan puasa. Yang kedua, tidak merosakkan puasa. Apakah hadas besar yang merosakkan puasa? Haid dan nifas. Faham lagi? Apakah hadas besar yang tidak merosakkan puasa? Janabah. Malam dia bersama isteri, hadas besar. Esok dia bangun tak mandi lagi, pukul 6.30, dalam keadaan puasa dah, masih berhadas besar, dia pun mandi 6.30. Hukumnya sah puasanya. Bahkan siang esok pukul 11 tengah hari dia tidur. Contohnya dia bangun pukul 1 orang pang Zuhur, tengok keluar mani, habis selahkan pelekat air mani, 3 beledi tubik. Hukumnya tak batal puasa dia, kerana keluar mani tidak membatalkan puasa. Ingat dah? Baik. Tapi kalau keluar haid, batal puasa. Soalan seterusnya,